Bayangkan anda tengah menaik taraf sistem operasi telefon pintar anda kepada versi yang paling canggih. Skrinnya nampak sangat elegan, animasinya lancar dan aplikasinya semua bertemakan kecerdasan buatan atau AI yang sangat futuristik. Bunyi macam telefon idaman semua orang kan? Tepat sekali. Anda rasa teruja. Tapi, tiba-tiba anda sedar satu masalah yang sangat kritikal. Bateri telefon tu sebenarnya sedang bocor dengan teruk. Oh, itu masalah besar. Ya, sehebat mana pun perisian baru yang anda pasang tu, telefon anda berisiko untuk mati secara tiba-tiba pada bila-bila masa. Anda tahu tak analogi ni sebenarnya sangat tepat untuk menggambarkan realiti sistem dan cabaran pendidikan kita pada hari ini. Setuju. Bateri yang bocor tu umpama asas pendidikan kita yang mungkin sedang goyah kan? Akan mengubah sepenuhnya cara kita melihat masa depan dunia pekerjaan. Jadi, selamat datang ke penerokan mendalam kita untuk hari ini. Terima kasih. Dan fokus kita hari ini sangat spesifik. Ya, kita akan buat satu eksplorasi mendalam tentang dokumen perancangan pendidikan terkini negara, khususnya bab 5, Teras Strategik 2. Dan matlamat kita di sini bukan untuk baca dasar ni macam baca buku teks undang-undang yang membosankan tu. Oh, sama sekali tidak. Kita nak rungkai macam mana pelan induk ni direka untuk pastikan setiap murid tu jadi warga negara global yang betul-betul kalis masa depan. Terutamanya untuk anda yang mendengar ni, sama ada anda seorang ibu bapa atau majikan yang mencari pekerja masa depan. Tapi untuk buat macam tu, kita tak boleh cuma tengok pada permukaan. Dokumen ni cuba selesaikan satu masalah yang sangat kompleks. Ia pasal macam mana nak mengoptimumkan potensi seorang manusia. Melalui pengalaman pembelajaran yang bermakna. Tepat sekali. Ia melibatkan rombakan besar pada kurikulum, takrifan kemahiran dan cara kita pupuk bakat yang selama ni mungkin terpinggir. Semua ni disokong oleh akses yang terangkum dan pentaksiran yang menggunakan AI. Okey, tapi sebelum kita tengok penyelesaian atau ubatnya, kita kena tengok lukanya dulu. Kita kena cermin realiti pendidikan kita sekarang ni sebab transformasi ni berlaku atas desakan yang sangat-sangat kritikal. Betul. Kalau kita rujuk pada sumber dan data antarabangsa, apa yang mempesonakan di sini ialah corak ni sangat jelas. Dunia luar tak tunggu kita. Ya, negara-negara top ni macam mana diorang buat? Kalau kita teliti laporan macam PISA atau TIMSS, negara yang sentiasa di atas ni bukan sebab nasib. Ambil Finland sebagai contoh. Finland memang selalu jadi sebutan. Ya, tapi dorang kekal di atas bukan sebab budak dorang belajar lebih lama di sekolah. Sebaliknya, mereka melabur dengan sangat agresif pada peringkat pendidikan awal kanak-kanak. Maksudnya, dorang letak asas yang luar biasa kukuh sebelum budak-budak tu mula diuji pun. Tepat sekali. Dan kemudian, cuba tengok Vietnam. Ini memang memecahkan stereotip. Ramai orang fikir hanya negara kaya je yang boleh ada pendidikan terbaik. Tapi Vietnam buktikan sebaliknya kan? Ya, status negara berpendapatan sederhana langsung tak jadi penghalang untuk mereka cemerlang dalam ujian literasi dan sains dunia. Wow, macam mana dorang capai tu? Sebab dasar dorang pastikan pelajar yang paling miskin sekalipun mesti dapat akses kepada guru yang terlatih dengan baik. Jepun pula ambil laluan yang lain sikit. Jepun selalunya pasal disiplin. Betul. Dorang taksub dengan pembangunan manusia secara menyeluruh. Bagi dorang, akademik tu tak bermakna kalau tak ada disiplin dan kebersihan karakter. Okey, mari kita rungkai perkara ni. Rahsianya adalah pelaburan awal, akses guru yang adil dan pembentukan karakter. Sekarang, bawa lensa tu kembali ke Malaysia. Saya baca statistik dalam dokumen ni dan sejujurnya ia buat saya terdiam sekejap. Gambaran yang agak merisaukan kan? Sangat bercelaru. Realiti yang perlukan kita telan kepahitan sikit. Ya, data ni tunjukkan sistem kita ada dua ekstrim yang berbeza. Di satu sudut, kita ada kejayaan besar dalam TVET, iaitu pendidikan dan latihan teknikal dan vocational. Kebolehpasaran dorang memang tinggi. Sangat tinggi. Kadar graduan diploma college vocational yang dapat kerja cecah 99.17% pada tahun 2024. Maknanya, hampir setiap pelajar yang keluar dari pintu kolej tu terus direbut majikan. Betul. Tapi di sinilah kita balik kepada analogi bateri bocor tadi. Bumbung bangunan kita nampak utuh dengan graduan TVET yang laku keras ni. Tapi asas bawahnya merekah dengan teruk. Saya tengok rekod saringan murid tahun 1 untuk sesi 2024-2025. Tahu tak,
53% murid tahun 1 kita tidak menguasai literasi asas bahasa Melayu. Lebih separuh daripada sebuah kelas tak boleh membaca dengan baik. Ya, dan yang lebih mengejutkan, 36% gagal kuasai kedua-dua literasi dan numerasi asas. Kita bercakap pasal budak umur 7 tahun yang masuk sekolah tanpa kenal huruf atau nombor mudah. Dan kesannya akan jadi lebih parah bila mereka naik ke sekolah menengah. Di peringkat SPM 2024, hanya 57% pelajar capai standard B1 CEFR untuk bahasa Inggeris. Okey, untuk pendengar kita yang mungkin tak biasa dengan terma B1 CEFR ni, ini bukannya tahap di mana anda boleh berdebat dalam bahasa Inggeris atau tulis puisi. B1 ni tahap paling minimum untuk bertahan di tempat kerja. Ya, macam kebolehan nak tulis email ringkas pada pelanggan atau faham arahan tugas harian. Kalau hampir separuh pelajar kita tak lepas tahap minimum ni, macam mana diorang nak bersaing bila kerja nanti? Lebih menakutkan bila kita gabungkan krisis literasi ni dengan realiti ekonomi semasa. Ada kajian oleh Talent Corp yang sebut terdapat 60 peranan kerja baru yang bakal muncul. Banyak tu. Semuanya dipacu oleh AI dan ekonomi hijau kan? Ya, tapi angka yang paling merisaukan ialah 620,000 pekerjaan sedia ada berisiko terjejas atau lenyap terus kalau pekerja tak tingkatkan kemahiran mereka. 620,000 pekerjaan. Biar betul. Kalau asas membaca dan mengira budak-budak kita goyah dan gelombang AI ni tengah telan ratusan ribu kerja, kita sebenarnya berdepan dengan satu ribut besar. Memang besar. Sebab tu perancangan kurikulum baru ni wujud. Ya, jadi macam mana kurikulum baru ni cuba nak tampal kebocoran asas tu, sambil pada masa yang sama, siapkan dorang untuk lawan gelombang AI ni. Di sinilah kita nampak anjakan besar melalui kurikulum persekolahan 2027 atau KP 2027. Perubahan utamanya adalah beralih dari kurikulum berasaskan standard semata-mata kepada yang berorientasikan kompetensi. Okey, perkataan kompetensi ni selalu sangat orang guna dalam dasar. Maksud mudahnya kita tak kejar lagi nak habiskan silibus sebelum bulan November, tapi lebih kepada kemampuan murid gunakan ilmu tu dalam dunia sebenar. Betul tak? Ya, sangat tepat. Ibarat bezanya antara anda hafal buku manual cara memandu kereta berbanding anda betul-betul boleh pandu kereta tu di jalan raya yang sibuk. Analogi yang sangat sesuai. Baca manual tak jadikan anda pemandu. Sebab tu struktur sekolah rendah dirombak habis-habisan kepada 3 tahap. Boleh kongsikan pecahan tu? Boleh. Tahap 1 untuk tahun 1 dan 2. Fokus dorang sekarang disempitkan secara mutlak kepada literasi, numerasi dan pembentukan karakter awal. Tak ada lagi bebanan subjek yang pelik-pelik dan kompleks. Oh, menarik. Jadi dorang berhentikan sekejap treadmill akademik yang laju gila tu dan pastikan setiap budak boleh berdiri dan berjalan dengan betul dulu. Ya. Tampal rekahan di asas dulu. Bila masuk tahap 2, tahun 3 dan 4, baru kurikulum fokus pada aplikasi. Macam mana ilmu dibaca tu diguna untuk selesai masalah harian. Dan tahap 3? Tahap 3, tahun 5 dan 6, baru minda dorang dicabar dengan pemikiran analitikal. Dan kurikulum ni juga bawa subjek baru macam teknologi dan digital lebih awal. Bagus tu, kena mula awal. Ada satu lagi yang sangat inklusif. Mereka perkenalkan bahasa isyarat Malaysia sebagai bahasa tambahan. Ini bawa elemen empati ke dalam bilik darjah. Wah, evolusi yang sangat positif. Tapi berbalik pada ancaman 620,000 kerja yang nak hilang tadi, kemahiran kan takkan berhenti berubah lepas diorang habis sekolah. Macam mana dokumen ni nak pastikan diorang kekal relevan sampai bila-bila? Melalui pembudayaan pembelajaran sepanjang hayat, ada konsep model 4A, iaitu akses, aspirasi, asah, aplikasi. Dan yang paling menarik, diorang guna pelantar D5. D5 ni yang portal sekolah tu kan? Ya, tapi bukan setakat nak muat turun kerja rumah je. Pelajar digalakkan ambil modul kelayakan mikro atau micro credentials. Maksudnya, budak umur 15 tahun tak payah tunggu masuk universiti nak belajar asas data atau coding. Tepat sekali, diorang boleh ambil kursus digital pendek ni, diiktiraf dan bina portfolio kemahiran masing-masing di sekolah. Ini sebenarnya diinspirasikan dari Skills Future di Singapura. Gila, ini betul-betul ubah definisi pendidikan kita.
Dulu pendidikan ni macam beli satu software komputer. Kita bayar sekali, pasang dan guna benda yang sama berpuluh tahun tanpa update. Konsep lama? Tapi sekarang dengan kelayakan mikro ni, ia macam model langganan atau subscription. Sentiasa muat turun kemas kini baru setiap hari. Untuk pastikan kita sentiasa relevan. Ya, tapi kan ada satu persoalan yang bermain di fikiran saya. Kita asyik tambah macam-macam, literasi digital, kelayakan mikro, projek. Tak ke cikgu-cikgu kita akan lemas? Kalau asyik tambah apps berat dalam telefon lama, nanti sistem akan crash. Memang. Isu burnout dalam kalangan guru tu benda yang sangat realistik. Kalau dasar ni cuma suruh buat tanpa sokongan, memang akan gagal. Jadi, apa plan dorang untuk guru? Dokumen ni tekankan simakan semula kadar peruntukan per kapita atau PCG. Maknanya, kementerian akan pastikan dana cukup untuk kos sebenar buat projek inovasi tu. Jadi guru tak payah keluar duit poket sendirilah. Betul. Dan dari segi silibus, kementerian sediakan modul pedagogi yang dah siap berserta instrumen diagnostik berpusat. Cikgu tak payah nak cipta roda dari sifar setiap malam. Okey, maksudnya guru disokong bukan sekadar dibebankan. Cantik. Di sinilah ia menjadi sangat menarik bagi saya. Katakanlah dorang dah ada literasi mantap, kemahiran digital pun ada. Lepas tu, kemana bakat ni disalurkan? Dulu jalan sehala je kan? Ya, pandangan lapuk tu tengah dimusnahkan. TVET sekarang bukan lagi plan B. Ia adalah aliran perdana. Awal tingkatan 1. Bayangkan, kita latih elit juruteknik, jurutera mahir dari umur 13 tahun dalam asrama penuh yang kondusif. Sesuatu yang sangat besar tu. Dan dokumen ni juga ketengahkan pelan hala 7 bakat STEM dan pengalaman belajar sambil bekerja atau work-based learning untuk menengah atas. Ya, mereka betul-betul nak kukuhkan elemen tu. Tapi saya nak main peranan skeptikal sikit. Selama ni kita terlalu obses dengan STEM. Macam mana dengan anak yang bakatnya melukis atau nak jadi ahli sukan? Adakah sukan dan seni masih dipandang sebagai aktiviti core kurikulum petang je, tanpa jaminan masa depan? Di sinilah letaknya satu inovasi yang radikal. Sukan dan seni bukan lagi sekadar hobi. Melalui inisiatif macam My Bakat Expo dan My Bakat Mentorship, mereka buat pemetaan bakat dari sekolah rendah. Dan diorang tawarkan laluan dui kelayakan. Dui kelayakan? Boleh terangkan macam mana benda tu berfungsi secara praktikal? Maksudnya macam ni. Kalau ada pelajar yang sangat berbakat dalam olahraga, dia tak perlu pilih sama ada nak fokus akademik atau sukan semata-mata. Oh, dia boleh buat dua-dua? Ya. Sambil jalani latihan sukan, dia boleh ambil sijil kelayakan mikro dalam bidang sains sukan atau pengurusan acara. Jadi, bila habis sekolah, kalau dia tak jadi atlet pun, dia dah ada sijil profesional yang laku di industri sukan. Wow. Jadi, kerjaya dorang betul-betul disokong oleh ekosistem, bukan janji kosong. Ini pasti melegakan hati ibu bapa. Betul. Mesejnya jelas. Apapun bakat anak anda, asalkan mereka fokus, laluan kerjaya tu dah ada. Okey, kita dah bina kurikulum yang hebat, ada kelayakan mikro AI, ada laluan kerjaya pelbagai. Tapi semua ni tak akan bermakna walau sedikit pun kalau pelajar yang duduk dalam kelas tu tak sihat fizikal atau sedang bergelut dengan emosi dorang sendiri kan? Ini menimbulkan satu persoalan penting. Dan ia bawa kita pada dimensi kesejahteraan manusiawi dalam dokumen ni. Kalau kita tengok data tinjauan kebangsaan kesihatan 2023. Angka dia memang menakutkan. Ya. Sekarang ni, 1 daripada 6 kanak-kanak mengalami masalah kesihatan mental. Peratusan ni naik 2 kali ganda sejak 2019. Isu utamanya ialah tekanan rakan sebaya, tingkah laku dan emosi. Tunggu sekejap. 1 daripada 6. Kalau dalam satu kelas ada 30 orang, maknanya 5 orang pelajar tengah bertarung dengan mental mereka secara senyap. Begitulah realitinya. Dan cikgu kita bukannya pakar psikologi klinikal. Macam mana sekolah nak rawat isu ni? Kementerian tahu sekolah bukan klinik psikiatri. Sebab tu dorang perkenalkan model sistem sokongan pelbagai peringkat atau MSSP. Ia disertakan dengan Indeks Kesejahteraan Murid. Untuk apa indeks tu? Konsepnya adalah pencegahan. Dorang ukur kesejahteraan emosi secara berkala supaya pihak sekolah dan kaunselor boleh kenal pasti tanda awal sebelum ia jadi krisis klinikal. Macam perisian keselamatan cyber untuk minda manusia lah ni. Pasang antivirus awal-awal. Dan saya juga nampak ada program PERL dilancarkan di 1000 sekolah untuk ketahanan emosi. Ya, sokongan holistik.
Dan tak lupa pasal perut dorang. Rancangan makanan tambahan atau RMT yang dulu cuma untuk sekolah rendah, kini diperluaskan ke sekolah menengah untuk golongan B40 dan orang asli. Langkah yang sangat masuk akal. Mestilah. Kelaparan kan tak berhenti bila umur budak tu masuk 13 tahun. Susah nak bina pemikiran kritis kalau perut kosong. Setuju sangat. Dan untuk membina karakter, dokumen ni mewajibkan sekurang-kurangnya 40 jam khidmat masyarakat. Saya sangat suka idea ni. Dulu, kita belajar moral suruh budak hafal nilai murni dari buku teks, tulis balik dalam exam. Benda tu tak ada makna. Dengan 40 jam khidmat masyarakat, kita paksa dorang turun padang, rasa sendiri kesusahan orang lain. Ia bentuk empati warga negara global. Empati yang praktikal, bukan teori. Analisis yang tepat. Tapi idea-idea ni nampak sangat bercita-cita tinggi kan? Semua benda nak buat. Soalan seterusnya, macam mana kementerian nak pastikan tiada siapa yang tercicir dari perancangan hebat ni? Ya, dan macam mana kita nak ukur kejayaan ni semua tanpa bergantung pada peperiksaan akhir tahun yang tradisional tu? Di sinilah masuknya dua pemboleh daya yang utama. Yang pertama, akses terangkum. Mereka wujudkan model K-Mi Lau. Untuk siapa model ni? Khusus untuk komuniti orang asli, miskin tegar, murid berperluan pendidikan khas dan juga pelajar pintar cerdas. Mereka nak wujudkan sekolah sifar keciciran. Wow, zero dropout schools. Dan pemboleh daya kedua? Pentaksiran pintar. Mereka nak gunakan teknologi Enhanced Assessment atau TEA yang dipacu sepenuhnya oleh AI. Jadi, pentaksiran guna AI. Macam mana tu? Ia bukan lagi peperiksaan hujung tahun yang menghukum dengan satu grid mati. Sistem AI ni menilai secara berterusan atau formatif. Ia adaptif mengikut gaya pembelajaran setiap murid dan semuanya disatukan dalam pelantar dilema. Okey, mari saya cuba beri analogi supaya pendengar nampak. Ia ibarat kita jumpa pakar optometri untuk cek mata, pakar tak bagi satu cermin mata standard dan paksa kita tengok jelas. Ya, dorang akan tukar-tukar lensa? Betul. Yang ni jelas tak atau yang ni sampailah jumpa preskripsi paling ngam. Macam itulah AI ni berfungsi bila uji murid kan? Dia cari tahap kesukaran soalan yang paling sesuai secara masa nyata biar budak tu tak rasa terlalu bosan atau terlalu tertekan. Analogi yang cantik. Pentaksiran adaptif ni membina jambatan kefahaman, bukan rasa gagal. Jadi apakah makna di sebalik semua ini? Kalau AI sentiasa memerhati, menjejak, menganalisis murid setiap masa, adakah ini bermakna AI akan membunuh intuisi seorang guru? Adakah kita letak manusia kat depan kelas tu sekadar jadi penjaga mesin je? Sebenarnya, falsafahnya adalah bertentangan. Dokumen ini tegaskan AI dalam TEA bukan untuk gantikan guru. Sebaliknya, ia nak membebaskan guru daripada kerja pekeranian yang membebankan tu. Macam menanda ratusan kertas ujian berulang kali. Betul. Bila robot buat kerja robotik tu, guru akan dapat balik masa dorang. Masa ni boleh diguna untuk fokus pada peranan sebenar orang, iaitu sebagai mentor rohani dan pemudah cara. Untuk capai sasaran kepimpinan berjiwa insan tu, ya? Ya, sebab kepimpinan berjiwa insan tak boleh diajar oleh algoritma. Ia perlukan sentuhan manusia. Okey, masa kita pun dah nak tamat, mari kita rumuskan eksplorasi kita hari ni. Apa yang dirancang untuk 2026 hingga 2035 ni adalah satu anjakan tektonik yang menyeluruh. Memang satu perubahan yang masif. Kita sedang beralih dari satu sistem umpama kilang yang hasilkan pekerja penghafal maklumat kepada satu ekosistem yang melahirkan insan holistik, tahan lasak, mahir AI, bernilai murni dan mempunyai keboleh pasaran yang sangat tinggi. Ya, dan bagi anda yang mendengar, jika anda fikirkan tentang masa depan anak anda yang nak masuk sekolah atau kualiti pekerja yang anda akan ambil bekerja sedekat dari sekarang, plan inilah yang sedang membentuk realiti tersebut. Ya, semuanya berbalik kepada analogi bateri bocor di awal tadi. Kita bukan setakat pasang casing lawa kat luar, tapi kita betul-betul selesaikan masalah kebocoran tu di dalam. Tapi sebelum kita berpisah, saya nak tinggalkan anda dengan satu pemikiran provokatif. Sesuatu untuk anda fikirkan sendiri. Silakan. Jika pembelajaran kini menjadi satu perjalanan sepanjang hayat yang berteraskan kelayakan mikro dan kemajuan kita sentiasa dinilai secara berterusan oleh AI, adakah suatu hari nanti konsep tamat sekolah atau bergraduasi akan pupus sepenuhnya daripada masyarakat kita? Sesuatu yang sangat mendalam untuk difikirkan. Kan, tiada lagi garisan penamat.
di mana kita pakai jubah dan berhenti belajar. Terima kasih kepada anda kerana menyertai eksplorasi mendalam ini bersama kami. Terus kekal ingin tahu dan kita jumpa lagi. Don't forget to subscribe and share.